tu dengan mak ayah depan macam tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan ni, kalau kita ni tuan-tuan orang yang bertakwa, dan dia tak akan jadi macam ni, tuan. Baik tuan-tuan, saya sambung kitab sikit tuan-tuan ya. Tanggungjawab hari ni, tajuk dia yang besar ni tuan-tuan ni, tanggungjawab pendidikan sosial memupuk asas psikologi yang unggul. Tajuk khusus kita muka surat 503, nantilah tuan-tuan akan ada kitab ni. Muka surat 503, tajuk dia tentang takwa. Apa maksud takwa ni? Maksud takwa je. Selalu kita tuan-tuan ya, dalam Jumaat ittaqullah, ittaqullah disebut, betul? Dan salah satu rukun tuan-tuan dalam khutbah ni tuan-tuan disebut ittaqullah. Apa maksud takwa ni tuan? Takut bini tua. Salah. Ada kawan saya dia buat tarikh saja dia bergurau tuan-tuan ni. Tak tuan-tuan ni saja gurau lah. Takwa ni tuan-tuan apa dia tuan? Dalam segi bahasa tuan-tuan berasal daripada perkataan wiqayah yang bererti menjaga, memelihara atau melindungi daripada sesuatu yang ditakuti. Sesuatu istilah syarak, takwa ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan penuh ketaatan serta takut dan harapnya kepada Allah. Mudahnya tuan-tuan, apa maksud takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang dengan penuh ketaatan dan ketakutan dan harap kepadanya. Senang kata tuan-tuan, lagi sekali tuan-tuan, apa maksud takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang dengan ketaatan dan takut dan harap kita kepada Allah. Itu Imam Tawawi kata tuan-tuan ni, takwa adalah menjadi antara diri kamu dengan azab benteng perlindungan untuk melakukan ketaatannya daripada menjauhi segala larangannya. Tuan-tuan, apa benda tuan-tuan ni, khusus kita bincang sikit tuan-tuan ni, apa benda tuan-tuan ni di negara kita tuan-tuan, umat Islam di negara kita yang tak buat apa yang Allah suruh, yang paling besar pada hari ini tuan, yang menjadi kerisauan dan kebimbangan yang cukup kita risau pada hari ini tuan. Apa dia tuan? Solat tuan. Kajian yang dibuat tuan-tuan ni, 80 ke 50% tuan-tuan orang Islam kita di Malaysia tak solat 5 waktu. Dia bukan tak solat 5 tuan-tuan ni, dia compang-camping. Maksudnya tuan-tuan berapa ramai tuan? 80 ke 85%. Yang ni tuan-tuan, arahan tuan, ni fardu yang paling priority yang kita kena buat tuan. Tapi kalau yang ini pun tak boleh settle tuan, oi saya risau tuan-tuan perkara ni nak jadi tuan. Dan kita baik sikit tuan-tuan ni. Kata guru saya tuan-tuan ni, kalau anak kita tuan-tuan nak bagi kahwin tuan-tuan ni. Kalau anak kita yang dah remaja ni atau nak bagi berkahwin ni tuan-tuan, tolong tengok solat dia tuan. Kalau dia boleh solat subuh ni tuan-tuan, umur 10 tahun ke atas ni tuan-tuan, ataupun anak remaja kita ni tuan, ni contohnya cuti hari Sabtu hari Ahad ni. Kalau boleh dia solat tuan-tuan tanpa kita gerak dia, maksudnya tuan-tuan tanpa dia boleh bangun sendiri solat tuan-tuan, yang tu tuan-tuan bagilah kahwin tuan-tuan, selesai dah. Yang tu tuan-tuan. Kalau itu, saya tuan-tuan waktu lain tu saya tak bimbang sangat. Yang jadi cabaran besar ni tuan-tuan, kalau dia boleh jaga sampai solat subuh ni tuan-tuan ni, hari cuti, tanpa kita gerak, dia boleh bangun sendiri solat, yang tu tuan-tuan saya respect tuan-tuan. Tuan-tuan berjaya tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan kata guru saya, tuan-tuan bagilah. Maksudnya dia dah pandai lah tu. Dia dah matang lah tu. Dia boleh pandai jaga diri dia sampai ke situ lah tuan-tuan. Itu hebat lah tu. Dan selalunya tuan-tuan, dalam takwa ni tuan-tuan ya, apa ayat yang selalu kita sebut tuan-tuan ya, selalu kita tengok tuan-tuan dekat kedai makan tuan-tuan ya, ada 1000 dinar tu, selalu kita tengok orang tulis tuan-tuan ya, surah At-Talaq ayat 65 tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, hingga akhir ayat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam surah At-Talaq ini tuan-tuan disebut perkataan orang yang bertakwa ni tuan-tuan ni, dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan ayat ini tuan-tuan disebut orang yang bertakwa. Apa maksud takwa tuan-tuan? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Apa Allah bagi ganjaran tuan-tuan kepada orang yang bertakwa ni tuan? Pertama tuan-tuan, Allah bagi jalan keluar daripada segala masalah dan kesempitan. Allah bagi kita jalan keluar tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan, yang kedua diberikan kepada kita rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Nak buat tuan-tuan, nak Allah bagi kesempatan hidup ni tuan, nak bagi kita jalan keluar daripada masalah ni tuan-tuan, pertama tuan-tuan, nak Allah murah rezeki, buat dua perkara tuan-tuan. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang.
Tuan-tuan ingat tak, kalau di Kedah tuan-tuan ni, imam ulama dulu kita kenal arwah dah tuan-tuan ya, arwah Pak Sumit tuan-tuan kan. Saya ingat semua bisa dengar kot ya. Saya dulu tuan-tuan ni, pernah lah tuan zaman master saya di UKM tu, saya pernah buat pergi tuan-tuan ni dekat satu pondok. Saya ingat tuan-tuan pernah ikut Syekh Nazrul tu. Saya pernah lah pergi sekejap tuan-tuan ni. Masa tu tuan-tuan diceritakan, masa dia pergi ziarah tuan-tuan ya, masa tu arwah Pak Sumit ni ada lagi tuan-tuan ya. Ada satu orang tuan-tuan masa dia pergi ziarah, dan ada juga tuan-tuan sekumpulan orang, adalah orang yang pergi ziarah pada yang sama, minta petua sikit lah tuan-tuan ya, daripada arwah Pak Sumit ni, macam mana nak murah rezeki lah, lebih kurang ayat dia macam tu lah tuan-tuan ya. Pak Sumit jawab tuan, dia baca ayat ni, wa may yattaqillah ni, tak ada lah tuan-tuan amalan-amalan lain dulu. Yang ni dia sebut ini asas kita dulu. Yang ni dulu bagi settle bab yang ni tuan. Ni bukan perkara-perkara yang lain tuan. Ayat ni yang dibaca tuan. Sebab buat dulu tuan-tuan apa yang Allah suruh, tinggal dulu apa yang Allah larang, baru Allah akan tengok kita. Itu dalam tasawuf ni tuan-tuan. Kan kalau kita bab tahalli tuan ni, kita kena bersih bab tahalli tu. Bab tajalli tuan-tuan. Apabila bersih hati kita ni, barulah Allah akan tengok dan Allah bagi nur dan hidayah kepada kita tuan-tuan. Baik ni tuan-tuan itu dalam satu hadis juga, saya ambil satu contoh tuan-tuan, hadis Tirmizi ayat 2452 tuan-tuan. Bagaimana disebut Allah, Nabi sebut, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik tuan-tuan. Baik ni tuan-tuan ya. Takwa ni tuan-tuan ni, selalu kita akan kait tuan-tuan ni, dia tak lari tuan-tuan, sebab takwa ni dia asas kita yang paling besar tuan-tuan. Dah tentulah kita selalu kita sebut, dan asasnya kita bab rukun iman kita. Dah tentu yang pertama tuan-tuan, beriman kita kepada Allah, itu asas kita yang nombor satu tuan-tuan. Kalau kita faham tuan-tuan ni, kalau kita kenal dengan Allah ni tuan-tuan ni, dan dulu kita mengaji sifat 20 tuan-tuan ni, kalau kita kenal Allah tuan-tuan, dan kita percaya dan kita yakin tuan-tuan Allah ni sentiasa merhati kita, Allah ni maha berkuasa, tak berani tuan-tuan kita buat perkara yang tak baik ni. Dan itu cukup besar tuan-tuan. Kalau kita ambil nombor satu saja tuan-tuan tentang kita beriman kepada Allah ni pun, kalau betul-betul kita kenal Allah ni, tak berani tuan-tuan kita buat perkara yang tak baik. Dan satu lagi tuan-tuan, kalau ambil satu contoh lagi tuan-tuan, kalau betul kita beriman dengan hari akhirat tuan-tuan ya, tak berani tuan-tuan kita nak buat perkara tak baik dalam hidup ni. Sebab apa tuan-tuan ya? Sebab kita yakin, sebab kita ada hari pembalasan, dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat dalam kehidupan di dunia ini tuan-tuan. Walaupun sebesar zarah tuan-tuan, kita akan dipersoalkan dengan apa yang kita buat, baik dan buruk yang kita buat. Baik tuan-tuan ya. Baru-baru ni tuan-tuan ya, saya ingat tuan-tuan pun tengok kot, ada satu TikTok budak Grab yang pakai baju pink tuan-tuan. Yang baju pink tu. Masa tu tuan-tuan ya, adalah orang interview dia. Dia semayang tuan-tuan ya, masa tu tak silap saya dia semayang asar nak pergi ke maghrib. Masa tu waktu nak habis, dia semayang tepi jalan. Apabila ditanya dengan dia tuan-tuan ya, kenapa dia semayang? Pertama dia jawab, waktu nak habis. Sebab dia kata dia kejar waktu, inilah waktu kesempatan yang dia semayang tepi jalan tuan, ada video dia. Dan apabila ditanya tuan-tuan ni, kenapa kamu semayang? Dia kata, sebab aku takut dengan Allah. Oi tuan-tuan, kalau dapat anak macam ni tuan-tuan, kalau yang ni tuan-tuan dapat anak kita, boleh jaga semayang sampai macam tu tuan-tuan, dia ada perasaan takut tuan-tuan, dia buat apa yang Allah suruh ni tuan-tuan. Ni tuan, itu bab akidah ni tuan-tuan, sangat penting tuan-tuan. Itu Nabi tuan-tuan, betulkan akhlak ni tuan-tuan, bab ni dulu tuan-tuan. Kita tuan-tuan ni, kalau kita tak yakin, kita tak percaya dengan Allah ni tuan-tuan, apa yang disuruh oleh Allah, kita sebut tadi beriman kepada Allah, ni musim pergi haji ni tuan. Tuan-tuan, nak ke tuan-tuan ni, kalau orang tak yakin dengan itu apa yang Allah suruh, nak ke orang bukanlah buang tuan-tuan, orang membelanjakan, nak pergi haji sekarang bukannya murah tuan-tuan ni. Ni pun ada kursus haji pukul 9 ni. Bukan saya lah pergi kursus haji tuan. Doa lah saya pun tuan-tuan ni. Masuk je kursus haji tuan-tuan, nama tak naik lagi. Tapi nak buat rayuan jugalah tuan. Alhamdulillah aku ada rezeki, minta tolong doa tuan ni. Mana tahu aku rezeki tuan ni. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tak ada keimanan tuan-tuan kepada Allah ni, apa yang Allah suruh ni satu kewajipan. Contohnya rukun Islam kita yang kelima tadi, menunaikan haji. Tuan-tuan, nak ke orang Islam kita tuan-tuan nak membelanjakan duit sampai puluh ribu tuan-tuan semata-mata untuk ibadat pada Allah? Tak tuan.
Maksudnya sebab kita yakin, sebab kita percayalah yang kita nak, tuan-tuan, yang kita buat. Itu bab akidah ni, tuan-tuan. Apabila kita sebut bab takwa ni sangat penting, tuan-tuan. Itu macam saya sebut tadi, sahabat kita, tuan-tuan, anak-anak kita yang semayang tepi jalan tadi, tuan-tuan. Kalau sampai ke level tu, tuan-tuan, faham dia, kita, tuan-tuan, senang kita, tuan-tuan. Kita tak risau, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Apa kesan, tuan-tuan, orang yang tidak bertakwa ni? Pertama, tuan-tuan, dia akan memberi kekosongan jiwa dan tekanan emosi. Itu Allah sebut, tuan-tuan, dalam surah At-Taha, tuan-tuan. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Pusing, tuan-tuan, susah hidup ni, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah At-Taha. Ini kalau kita tengok kisah Qarun ni, tuan-tuan, Allah bagi dia harta, Allah bagi dia kekayaan dan segalanya, Allah bagi dia dengan kekayaan dunia ni, tuan-tuan. Sampai dia lupa, tuan-tuan, semua tu datang pada Allah. Sehingga dalam surah Al-Qasas disebut, Firaun sebut apa, tuan-tuan, Qarun ini, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini kerana kepandaian yang ada padaku. Sampai yang declare, tuan-tuan, semua tu adalah daripada dia. Ini contoh, tuan-tuan, kalau kita tengok kisah Qarun ini, orang yang jiwa dan emosinya kosong dan rasa terlalu besar, dia kata itu semuanya datang daripada Allah. Tuan biasa tengok tak kalau kereta dekat belakang tu kan, selalunya orang Arab dah tulis, tuan, haza min fadli rabbi tu kan, ada ditulis kan, itu orang betul lah tu. Ini adalah pemberian daripada Tuhanku. Maksudnya semua ni, tuan-tuan, adalah daripada Allah. Satu lagi, tuan-tuan, kalau kita nak tahu kan, kita belajar ni, tuan-tuan, kita belajar sikit-sikit ni kan, kita belajar ilmu ni sikit-sikit, tuan-tuan, tang mana sampai maksimum, tuan-tuan, objektif yang menandakan kita faham kita belajar ni, tuan, sampai mana, tuan, yang menunjukkan kita faham. Kita belajar ni, tuan-tuan, dia punya pergi goals kita tentang mana menunjukkan kita faham. Tahu macam mana, tuan? Sampai kata guru saya, tuan-tuan, sampai kita rasa kita bodoh. Macam mana? Sampai kita rasa kita bodoh. Maksudnya itu kita faham. Maksudnya, tuan-tuan, kita rasa kita bodoh ni, tuan-tuan, apa dia maksud dia? Last kali, tuan-tuan, ilmu ni yang kita belajar ni semua bukan daripada aku. Semuanya, tuan-tuan, itu adalah daripada Allah. Kalau kita sampai ke situ, tuan-tuan, maksudnya kita faham lah. Tapi kalau masih, tuan-tuan, dulu aku mengaji sini, aku dulu belajar, itu tak sampai, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Yang kedua, apa kesan pada tidak bertakwa ni, tuan-tuan? Mudah terjebak dalam maksiat dan nafsu. Itu dalam surah riwayat Imam Nawawi disebut, tuan-tuan, nombor 41, tidak beriman seorang itu sehingga bahawa nafsunya mengikut apa yang dia bawa. Ingat tak, tuan-tuan, kisah Barshisha, seorang, tuan-tuan, ahli ibadat Bani Israel, tuan-tuan. Bagaimana, tuan-tuan, seorang yang kuat ibadahnya. Dan saya ringkaskan cerita ni, tuan-tuan, bagaimana, tuan-tuan, yang dia adalah dia rasuk dan dia kuasai oleh syaitan, tuan-tuan. Dia menjaga seorang wanita yang sakit. Akhirnya, tuan-tuan, dia berduaan, dahulunya dia berzina. Akhirnya dia tutup, tuan-tuan, dia bunuh perempuan tu untuk tutup aib dia. Dan akhir sekali, tuan-tuan, dia sujud lalu dan mati dalam keadaan yang kufur. Tuan-tuan, bagus tak, tuan-tuan? Bagus. Ahli ibadat tak? Ahli ibadat yang cukup. Kita bukan kenal, tuan-tuan, Barshisha ni, seorang ahli ibadat yang cukup kuat. Tetapi kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah ni, tuan-tuan, mudah, tuan-tuan, dia akan terjebak dengan hawa nafsu dan sebagainya. Tuan-tuan, itu kan kita baca hadis sebelum ni, tuan-tuan, kan Nabi kata antara orang yang ilmu dengan orang yang berahli ibadat, orang yang berilmu ni, tuan, tingginya macam aku tu, dan orang yang status bawah ni macam, maksudnya, tuan-tuan, pentingnya, tuan-tuan, orang yang berilmu dengan ahli ibadah ni, tuan-tuan, beza, tuan-tuan, Sebab kenapa orang yang berilmu ni, tuan-tuan, dia angkat lebih? Sebab kita macam ni, tuan-tuan, kita tak nak, tuan-tuan, buat ibadat saja, tak ada ilmu pun kita tak nak, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan, ibadat yang dia buat tu salah. Tapi kalau orang tu berilmu pun tak buat ibadat pun tak nak juga, tuan. Contohnya, tuan-tuan, dia tahu, tuan-tuan, semayang tu, tapi dia tak buat, tak mau juga. So kita nak, tuan-tuan, ada ilmu, dia ada ibadah, dia sama, tuan-tuan, dia ada buat ibadah dengan dia ada ilmu. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Na'udzubillah, tuan-tuan, jangan sampai kita jadi macam ni. Ini yang nombor 2 ni, tuan-tuan, apabila tidak ada takwa, mudah kita akan terjebak daripada hawa nafsu. Yang ketiga, tuan-tuan, keruntuhan akhlak dan sosial. Ini, tuan-tuan, orang yang tidak ada, tuan-tuan, ni disebut orang yang tidak ada, tuan-tuan, takwa dalam diri ni, tuan, mudah ni, tuan, bab adab, kurang hormat pada guru, masyarakat dan sebagainya. Ni yang saya sebut tadi, cerita Aiman tak kisah ni.
Apabila benda tu tak ada tuan-tuan, dia tak ada apa yang dia nak buat dalam hidup ni tuan, tak tahu tuan-tuan bagaimana nak menghormati ibu ayah dan sebagainya. Ni baru-baru ni tuan-tuan, kalau kita tengok laporan pada tahun 2024 tuan-tuan, jenayah yang dilakukan di sekolah rendah dan menengah tuan-tuan, dicatatkan di Malaysia hampir 300 kes yang melibatkan kes jenayah yang melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan kita tengok baru-baru ni tuan-tuan, bagaimana satu budak tingkatan 3 yang dirogol tuan-tuan, wallahualam saya pun tak pasti kes ni dah selesai ke belum. Itu sajalah, wallahualam, ni pun kita tak pasti. Dan kalaulah benda ni betul berlaku tuan-tuan ni, dan yang dirogol oleh 4 orang yang kononnya, wallahualam, kita tunggulah siasatan tu. Dan satu kes yang kita tengok bagaimana satu budak anak sekolah kita sampai dibunuh tuan-tuan ni dengan 200 tikaman. Yang kalau kita baca sebelum ni tuan-tuan, bagaimana satu pelajar universiti tuan-tuan ni dibunuh tuan-tuan ni, yang dia diseksa sehingga ditekap sampai 90 guna striker tuan, sampai mati. Tuan-tuan bayang ni tuan-tuan ni, itu yang kadang-kadang saya pun risau tengok dalam keadaan sekarang tuan. Ini kenapa tuan-tuan ni selalu saya sebut, anak ini tuan-tuan perlu diletakkan dengan akidah yang betul. Ni asas fardu ain yang kita kena bagi tuan. Kadang-kadang tuan-tuan ni, kadang-kadang saya terfikir tuan ni, rogol berlaku tuan-tuan ni, bunuh tuan-tuan secara terang-terang dan boleh siap buat video lagi. Tuan-tuan tak tahu tuan-tuan ni, kalau tak ada pun tuan-tuan bab iman tu, takkanlah tak ada sampai kemanusiaan tu sikit. Kalau kita pun tuan-tuan ni, kenapa Nabi tuan-tuan ni, kalau agama kita ajarkan dah, kira penyembelihan pun tuan-tuan ni, kalau nak bunuh binatang pun dengan pisau yang tajam supaya tak menyiksa binatang tu. Sampai macam tu tuan-tuan, agama ajar kita tuan-tuan untuk kepada binatang. Yang ni tuan-tuan dengan manusia tu, Allahu Akbar tuan-tuan. Ni tuan-tuan, tu saya selalu sebut tuan-tuan ni, kalau budak ni tuan-tuan, kalau kita tak install dia betul tuan-tuan ni, kita tak bagi dia macam botol ni tuan-tuan. Tu Nabi kata, ulama kata tuan-tuan, apa yang kamu bagi itu yang akan tumpah. Maksudnya tuan-tuan, apa yang kita bagi kepada dia tuan. Saya selalu sebut tuan-tuan, anak kita tuan-tuan umur 7 paling lama sampai SPM je dengan kita. Paling lama lah tuan. Lepas tu dia akan masuk universiti ke dia bekerja. Siapa tuan-tuan, dia akan buat keputusan sendiri dalam hidup dia. So kalau tak bagi betul-betul kepada mereka ni tuan-tuan, ini yang kita bimbang tuan-tuan, apa yang berlaku dalam keadaan sekarang pada hari ini. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni sikit tuan-tuan. Saya baru-baru ni saya dengan satu cikgu tuan-tuan. Ini bukan semua cikgu lah tuan-tuan, saya rasa mungkin dia lah salah seorang lah kot. Yang lain tu bagus tuan-tuan. Dia cakap dengan saya, dia kata, Farid, dia kata, aku sekarang, dia kata, senang, dia kata, yang penting habis sukatan aku, habis model aku, selesai. Kau nak jadi apa, jadi. Kalau lebih sakit kita kena pula, dia kata. Tuan-tuan, kalau yang ini cara fikir cikgu ni tuan-tuan, cara fikir pendidik tuan-tuan, habis tuan-tuan. Na'udzubillah, saya harap ini seorang yang lakut, yang lain tu okey. Tuan-tuan, pendidik ni apa maksud tuan-tuan ni? Dia ada follow up, follow through. Dia akan pastikan budak tu buat. Itu pentingnya nama pun pendidik. Tapi kalau cikgu tuan-tuan boleh fikir macam buat syarah macam universiti, habis tuan-tuan budak tu. Kan? Universiti tak apalah tuan-tuan, kau syarah-syarah selesai, pandai-pandai lah tuan-tuan. Tapi anak tak macam tu tuan-tuan, dia kena ada guidance dia. Tapi kalau cikgu sekolah fikir macam tu tuan-tuan, habis tuan-tuan. Tu saya tuan-tuan, mau tak mau tuan-tuan, dalam ke anak ni tuan, kita kena tengok sendiri tuan. Tu Nabi sebut, Al-Quran sebut At-Tahrim tuan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tak boleh tuan-tuan, wallahualam. Bukan semualah tuan-tuan, marah pula cikgu-cikgu ni. Yang ni yang sahabat saya sebut lah. Yang keempat ni tuan, rezeki tersekat dan tidak berkat. Orang yang tak bertakwa ni tuan-tuan, sekali-kali tuan-tuan, saya sebut lagi tuan-tuan ni, jangan sekali-kali tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya tuan-tuan ni, jangan masuk dalam rumah kita tuan-tuan makanan yang haram dan makanan yang cubahah ni tuan-tuan, yang tak pasti tuan-tuan halal dan haram tuan-tuan. Tuan-tuan, kan saya sebut tuan-tuan ni, guru saya sebut, nak manusia ni tuan-tuan, nak jadi dua, nak baik dua, nak jahat dua. Pertama bab makan, yang kedua kawan. Makan ni tuan-tuan sebab dia jadi darah daging kita. Sebab kawan ni tuan-tuan, dia sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tu Nabi kata, nak tahu agama satu orang tu tuan, tengok dengan siapa dia berkawan. Penting tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan makan ni penting tuan-tuan? Sa'ad bin Abu Waqqas tuan-tuan pernah tanya pada Nabi tuan-tuan, wahai Rasulullah, doakan agar aku menjadi orang doanya mustajab. Apa Nabi jawab tuan-tuan ya? Ya Sa'ad,
sucikanlah makananmu, pastikan ia halal dan bersih, nescaya engkau menjadi orang doanya mustajab. Hadis riwayat Al-Tabrani. Tuan-tuan, jangan sekali-kali tuan-tuan kita bawa tuan-tuan perkara yang haram, benda yang tak tahu kita tuan-tuan halal haram ni tuan, masuk ke rumah kita. SP-nya orang lelaki lah tuan-tuan, sebab tanggungjawab nafkah ni kepada kita. Jangan tuan-tuan bagi anak-anak kita, isteri kita tuan-tuan makan perkara yang tak baik ni tuan-tuan, payah tuan-tuan. Sebab dia adalah menjadi darah daging kita. Yang kelima tuan-tuan, tidak ada jalan keluar daripada masalah. Itu sebut Al-Talaq sebut tuan, Allah menegaskan orang bertakwa dia beri jalan keluar oleh Allah ni tuan-tuan. Itu kisah Namrud tuan-tuan. Kalau kita tengok sombongnya Namrud ini tuan-tuan, dia tidak ada jalan masalah sampai dia kata, sampai Nabi Ibrahim kata Allah boleh menghidupkan mematikan. Apa Namrud jawab? Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Ini sampai sombongnya Namrud ni tuan-tuan, dan sampai dia tak tahu keluar daripada masalah tu. Akhirnya tuan-tuan, macam mana Allah matikan dia tuan-tuan? Hanya dengan seekor nyamuk tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Yang keenam tuan-tuan, dia akan menjadi kehidupan akhirat yang gelap. Kalau dunia ni tuan-tuan kita tak buat apa yang Allah suruh, kita langgar tuan-tuan apa yang Allah larang ni buat ni tuan, kita tak buat apa yang Allah suruh, kita tak tinggal apa yang Allah larang tuan-tuan, kita faham tuan-tuan, kita dah akan tahu result kita dekat akhirat ni macam mana tuan. Itu dalam surah An-Nizat disebut, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutama kehidupan dunia, maka mereka lah tempat maka neraka lah tempat tinggalnya. Itu tuan-tuan kenapa kita penting sangat tuan-tuan Allah nak berkati doa kita tuan-tuan. Kalau doa kita nak Allah makbulkan, kan kita sebut tuan-tuan kisah bagaimana kisah Imam bin Ahmad Hanbal dengan pembuat roti. Saya ingat selalu dengar cerita ni kan. Kan bagaimana tuan-tuan Imam bin Ahmad Hanbal tuan-tuan, saya ringkaskan, keluar daripada satu daerah, dia nak pergi satu masjid, dan masjid tu tuan-tuan nak benarkan ni untuk bermalam. Akhirnya dia tuan-tuan, dia ditumpangkan oleh seorang pembuat roti tuan-tuan, yang dia jemput untuk ke rumah dia. Masa tu tuan-tuan, masa dia buat roti tu, Imam Ahmad Hanbal tanya kepada pembuat roti tu, dia kata, amalan apa yang kamu buat? Dia kata, aku tak pernah putus dengan istighfar. Dan Imam Hanbal tanya dia tuan-tuan, dengan amalan yang kamu buat hari ini ni tuan, dengan istighfar yang sentiasa yang kamu buat ini, apa yang kamu dapat? Dia kata, dia kata Allah bagi semua apa yang aku minta, tapi ada satu saja lagi yang belum Allah makbulkan doa aku dengan istighfar ni. Itu Nabi tuan-tuan istighfar sekurang-kurangnya 70 kali, ada satu pandangan kata 100 kali, minta Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Pembuat roti kata yang belum lagi, yang belum lagi. Dia kata, aku teringin sangat, dia kata, nak jumpa dengan satu ulama yang besar, nama dia Imam bin Ahmad Hanbal. Menangis tuan-tuan Imam Ahmad Hanbal. Rupanya tuan-tuan, yang dia teringin sangat jumpa tu adalah diri dia. Barulah diberitahu tuan-tuan pada pembuat roti itu, akulah Imam Hanbali, dia kata. Tengok tuan-tuan dengan sebut saja tuan-tuan, Allah bagi sampai ke situ tuan-tuan. Allah mudahkan, Allah minta kita Allah supaya tuan-tuan Allah makbulkan doa kita. Saya tuan-tuan betul tuan-tuan saya dulu masa muda-muda saya tak faham kan. Saya dulu kalau balik kampung tuan-tuan saya selalu tanya mak saya, doalah sikit murah rezeki, macam itulah lebih kurang kita kan anak, anda tanyalah. Mak saya tuan-tuan daripada dulu sampai sekarang konsisten jawapan dia. Apa dia tuan? Istighfar banyak-banyak, minta Allah ampunkan dosa. Itu je tuan-tuan dia bagi sampai sekarang tuan-tuan. Baru faham tuan-tuan kalau kita masih dalam perkara yang tak baik tuan, macam mana Allah nak terima doa kita. Baik tuan-tuan apa kesan kepada tidak bertakwa ni tuan-tuan? Satu, saya ulang sekali tuan-tuan, kekosongan jiwa dan tekanan pada emosi. Yang kedua, mudah terjebak dalam maksiat dan nafsu. Yang ketiga, keruntuhan akhlak dan sosial. Yang keempat, rezeki tersekat, hidup tidak berkat. Yang kelima, tidak ada jalan keluar daripada masalah. Yang keenam, kehidupan akhirat yang gelap. Tuan-tuan, apa cadangan sikit tuan-tuan untuk penyelesaian kepada untuk kita lebih bertakwa kita kepada Allah? Mau tak mau tuan-tuan kita kembali tuan-tuan. Khususnya tuan-tuan kalau kita bercakap dalam konteks anak kita pada hari ini tuan-tuan, bab ilmu ni tuan-tuan kena bagi. Bab akidah dia tuan-tuan, bab ibadah dia, bab tasawuf ni, fardu ain yang asas ni tuan-tuan, kita kena bagi supaya dia faham tuan-tuan. Saya kadang-kadang ni tuan-tuan ni bukan sini tuan-tuan, sini baik-baik. Kadang-kadang tuan-tuan anak ni tuan-tuan bayar duit piano sebulan 300 boleh bayar kan? Taekwondo boleh bayar tuan-tuan sebulan 250.
Nak hantar anak pergi belajar agama Quran sikit RM50 pun berkira, tuan. Nah, ni saya cakap saya direct, tuan. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan yang akan jadi protection dia. Ini yang akan jadi pelindung dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, sampai mana kita nak, tuan-tuan, berjaya dia. Ni saya tengok dekat Kajang satu kes, tuan-tuan. Doktor kena tangkap kes jual MC. Pandai tak, tuan-tuan? Pandai. Tapi kita nak tak, tuan, dia pandai saja, tuan-tuan, dekat dunia, tuan-tuan, tapi dia tak faham pun, tuan-tuan. Kita bukan niat dia berjaya dunia saja, tuan. Kita nak dia berjaya dunia dan akhirat. Kalau kita sayang, tuan-tuan, kita kena faham, tuan-tuan. Kalau dia dapat, tuan-tuan, akidah yang betul, takwa ni, tuan-tuan, dunia diselesai, tuan-tuan, akhirat insya-Allah, tuan-tuan, selesai, tuan-tuan. Ingat tak? Tak sempat, tuan-tuan. Saya geram ada satu ibu, tuan-tuan ni. Saya ingat saya pernah cerita kot. Dia mengadu dengan saya, tuan-tuan ni. Anak hantar pergi buat medik. Buat medik, tuan-tuan. Dia buat medik, tuan-tuan ni. Buat dalam Malaysia sebab bayaran mahal, tuan-tuan ni. Saya faham sikit pasal medik ni, tuan-tuan. Sebab dulu anak nombor 2 saya, mohon, tuan-tuan. Tuan-tuan, dekat cyber, tuan-tuan ni, private, tuan-tuan, berapa, tuan-tuan ni? Lebih kurang 400,000, tuan-tuan. Dan sekarang ni kerajaan dia tak banyak, tuan-tuan ni, yang saya ingat sponsor untuk buat medik di luar tak ada, sebab bayaran tu mahal, tuan-tuan. Baru-baru ni lah tu kan yang Pengerusi Mara sebut bukakan balik untuk di Al-Azhar tu untuk buat medik. Baru buka balik, tak silap saya lah, nanti betulkan balik lah kalau saya salah. Ingat saya baca macam tu. Mak ni, tuan-tuan ni, sebab anak ni, tuan-tuan ni, nak buat medik juga, hantar pergi ke Jordan. Sampai, tuan-tuan ni, bayar, tuan-tuan ni, yang saya tahu dia kata cerita dengan saya, bayar ni, duit tanah ni, tuan, jual tanah merata, tuan-tuan, nak sponsor anak belajar ni, tuan. Bukannya murah, tuan, tak dapat sumpah ni. Ini beasiswa Pak Inma ni. Bapa dengan mama ni, tuan. Tak apa, saya ringkaskan cerita. Akhirnya, tuan-tuan, budak tu berjaya. Sekarang, tuan-tuan, bekerja di satu hospital kerajaan di Perak. Yang dia geram, tuan-tuan, dia cerita, dia mengadu, tuan-tuan, bukanlah. Dia kata, ustaz, dia kata, kadang-kadang ni, tuan-tuan, nak minta mak ni, tuan-tuan, habis dah, tuan-tuan, dah pencen, tak ada duit, sekali ada minta sikit lah, 200-300, tak bagi, tuan-tuan. Yang geramnya lagi, tuan-tuan, apa dia, tuan? Ni, yang saya kata anak ni, tuan, dia pandai saja bab dia ni. Tuan-tuan tahu, dia sanggup, tuan-tuan, bayar, ambil angkat gajah, tuan-tuan, anak angkat. Gajah kan dekat zoo ni, tuan-tuan, kita boleh ambil angkat gajah, tuan-tuan, kita bayar duit makan dia. Tuan-tuan tahu berapa dia bayar sebulan tak? RM700. Kalau dia tak faham, tuan-tuan, bab agama ni, tuan-tuan, dia tak faham, kau ni kena jaga mak dulu ke jaga gajah dulu? Ni, tuan-tuan, yang kita nak banggakan sangat ni. Kadang-kadang geram tengok mak tu, kalau mak tu senang tak apa, Syekh. Sampai bergadai berhutang, tuan-tuan. Ni satu lagi, satu kawan saya, tuan-tuan. Ni nak marah ke nak ceramah ni? Dia kata, dia kata, kalau cukup susah hati, dia kata, kalau anak, dia kata, cuti SEM universiti yang 2 bulan tu. Sekarang ni bulan 8, bulan 9. Kenapa dia kata? Buat bahagian apa, tuan-tuan? Pandai. Kos apa dia ambil? Saya kata anak tu. Dia Bilal, tuan-tuan. Bidang medik. Medik juga, pandai, tuan-tuan. Weh, budak medik bukan jalan orang, tuan. Kita ni budak sains tulis ni. Yang geramnya, dia kata, balik cuti SEM ni, tuan, sampai nak suruh makan pun, tuan-tuan, jenuh bergaduh ni, tuan. Dia buat perangai dia, tuan-tuan, ni, tolong satu pun tidak, tuan-tuan, dengan mak ni. Dia kata lebih hati, dia kata tak balik pun senang, tuan-tuan. Aku tak ada dosa nak maki dia, nak menjerit ni, tuan. Sampai macam tu. Ni, tuan-tuan, kalau kita tak letak pada awal ni asas yang betul ni, dia tak faham, tuan-tuan, ni. Dia rasa dia pandai bidang dia ni sampai dia lupa, tuan-tuan, tanggungjawab yang paling penting, tuan-tuan, mak ayah dia dulu, depan dia dulu. Saya kadang-kadang bukan apa, tuan-tuan, kesian kat dia tu nanti, satu hari nanti. Saya risau, tuan-tuan, mak ayah ni, tuan-tuan, dia manusia, dia ada jiwa, dia ada emosi, dia ada perasaan. Takut terlepas dia cakap tu. Kesian budak tu, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Didiklah, tuan-tuan. Kan, saya ni Al-Quran dan sebagainya saya sebut yang tadi. Dan apa, tuan-tuan, keberuntungan sikit, tuan-tuan, ni apa yang kita dapat apabila kita ni orang yang bertakwa. Apa Allah ganjarkan kepada orang yang bertakwa ni? Pertama, tuan-tuan, mendapat pertolongan Allah.
Orang yang ikut apa yang Allah suruh ni tuan-tuan, Allah akan bagi tuan-tuan pertolongan Allah. Ini disebut dalam surah Al-Anfal ayat 8. Yang kedua ni saya bacakan lagi tuan-tuan mendapat kemuliaan di sisi Allah, kerana kemuliaan sebenar bukan daripada harta dan keturunan tetapi pada takwa. Dalam surah Hujurat ayat 49. Tuan-tuan, Allah bukan tengok harta kita tuan-tuan Allah bukan tengok apa yang kita ada. Kalau Allah nak tengok harta tuan-tuan, Qarun pun Allah bagi kaya tadi, kan? Tapi yang Allah nak tengok kita, hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita, itu adalah kepada Allah. Itu yang Allah akan tengok pada kita. Yang ketiga tuan-tuan, diberikan jalan keluar daripada kesusahan hidup. Surah Al-Talaq ayat 65. Yang keempat ni tuan-tuan, dijanjikan syurga yang penuh nikmat. Surah Al-Imran ayat 3. Senang kata tuan-tuan, kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang, insya-Allah tuan-tuan, ini yang dijanjikan oleh Allah tuan-tuan, syurga yang Allah bagi kepada kita. Baik tuan-tuan, apa kita bincang hari ini tuan-tuan? Hari ini kita bincang tuan-tuan tajuk nombor 1 tentang tanggungjawab psikologi anak ni tuan-tuan. Nombor 1 kita sebut yang perlu kita terapkan kepada anak kita dan juga pada kita lah tuan-tuan adalah takwaan kita kepada Allah. Saya baca tadi surah tuan-tuan, surah Al-Talaq tuan-tuan, satu hadis tuan-tuan berkaitan bagaimana Allah sebut kepada kita tuan-tuan supaya kita bertakwa pada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Yang tadi saya sebut tadi tuan-tuan, nombor 3 pada berkaitan apa tuan-tuan apa ada 6 kesan apabila kita tidak ada ketakwaan kepada kita kepada Allah. Yang seterusnya tuan-tuan, bagaimana jalan penyelesaian kita tuan-tuan untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan last sekali saya sebut tuan-tuan apa yang Allah ganjarkan kepada kita tentang ketakwaan kita kepada Allah kalau kita bagi ketakwaan kita pada Allah. Hidup ni tuan-tuan macam ni tuan-tuan, aku tinggalkan kamu 2 perkara, kamu tidak akan. Nabi kata tuan-tuan, apa dia? Aku tinggalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, sunnah ini tuan-tuan. Follow tuan-tuan. Sebab ini tuan-tuan, manual book ni dia ajarkan kepada kita. Allah ada guideskan kita tuan-tuan. Kau nak hidup dalam dunia ni senang, kau nak tenang, Allah nak bagi jalan keluar ni tuan-tuan, ikut apa yang aku suruh, tinggal apa yang Allah larang tuan. Selamat kita tuan-tuan. Sebab kita tak mampu tuan-tuan nak selesaikan masalah. Itu perlunya tuan-tuan panduan ini untuk memudahkan tuan-tuan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, kita sama-samalah doa Allah mudahkan urusan kita tuan-tuan. Allah jadikan anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Ini satu aset yang terbesar pada kita tuan-tuan. Sebab nombor 3 yang kita nak tuan-tuan apa dia? Bila kita mati tuan-tuan, anak inilah yang akan mendoakan apa kita, doa anak yang soleh. Baik tuan-tuan, itu saja daripada saya untuk pagi ni tuan-tuan. Ampun dan maaf, bukan niat saya nak mengajar tuan-tuan tapi lebih pada berkongsi. Yang baik itu datang pada Allah, dan kurang itu pada saya sendiri. Dan saya tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 gerai tu air je air pula. Oh ada ni. Minta tu lah kan. Tadi bawa nak buat balik kan. Dia pun ada open ke apa nak